Siapa yang suka makan makanan Pakistan, meh datang dekat Nasib, restoran Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Jom kita tengok video ni. Dekat Bandar Baru Uda, Johor Bahru, ada kedai Pakistan namanya Nasib Chapati Naan. Diorang cakap kedai Pakistan ni sangat popular dekat Johor. Tengok tu. Ada netizen cakap pekerja-pekerja sini semuanya daripada Pakistan. Baik cashier, baik tukang masak, baik pelayan, semuanya daripada Pakistan. Dia kata orang tempatan tak nampak pun yang pekerja dekat sini. Kalau ikutkan undang-undang, dia kena 70% orang tempatan, 30% orang Pakistan. Tapi tak nampak pun rakyat tempatan. Korang tengok meriah korang. Nasib Chapati Naan meriah. Macam-macam ada. Betul-betul meriah kan korang? Betul-betul meriah. Tengok ramainya yang datang makan. Immigration Johor tak datang makan ke? Manalah tahu kan. Ada di antara mereka ni yang tak ada permit ke atau menyalah guna permit. Apa nak jadi?